Pegawai tentera yang ditahan selepas disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kemalangan maut di Lebuh Raya Max telah tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi pendawaan. Pegawai tentera berpangkat Kapten yang berusia 31 tahun tersebut tiba pada pukul 9.34 pagi tadi diiringi anggota polis. Sebelum ini, media melaporkan mahkamah membenarkan suspek direman selama 5 hari sebelum disambung selama 2 hari sehingga esok. Dalam kejadian pada 23 April lalu, kira-kira pukul 5.38 pagi, suspek yang memandu sebuah Ford Fiesta dipercayai memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh sebuah Produa Alza yang beroperasi sebagai kenderaan e-hailing. Kemalangan yang membabitkan kenderaan e-hailing dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur itu telah mengorbankan seorang pencipta kandungan terkenal warga Bangladesh, manakala 3 individu lain termasuk pemandu dan 2 penumpang wanita yang mengalami kecederaan.